Mengenyangkan juga benda ni. Aku makan 2 batang ni pun dah nak kenyang. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel. Loh, lelaki sih, tak kau nampak tak? Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. Apa tu affordable? Hi guys, welcome back to Mon Mukbang Channel, dung-dung-dung. So, siapa je boleh tengok video aku ni, kalau boleh aku minta korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni kepada orang lain. Kalau boleh bila YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. So, hari ni konten aku simple je, mungkin tak ambil masa yang lama. Hari ni aku nak try review produk daripada Thailand kat puasa ni ada. Tapi dia jual dekat Kedah ataupun dekat Perlis. Sebab masa tu aku pergi ke pasar Nat dekat Perlis, pasar dalam pokok getah tu, aku tak nampak benda ni. Dia kata benda ni memang paling laris lah, paling laku dekat situ. So ni adalah flavor yang paling, orang kata paling laku. Sebab kat situ ada banyak flavor. Aku beli yang ni je lah. Dia kata yang ni paling sedap. So kita try buka lah. Aku pun tak tahu apa nama dia. And ni pertama kali nak cuba. Dia kata ni paling sedap. So tanpa tak masa lagi, jom try makan benda ni. Aku tak tahu benda ni apa. Kalau korang tahu nama dia apa, komen dekat bahagian komen lah. Nyatakan nama dia apa. So ni dia, benda dia macam, aku rasa macam cookies lah, macam biskut gitu. So aku tak nak makan lah benda ni, pertama kali nak makan. Tak tahu macam ni sedap ke tak. So tanpa kita buang masa lagi, jom try makan benda ni. Sebab dekat sini ada tulisan tapi bahasa Thailand, mana aku tahu kan. So tak tahu lah apa nama dia. So besar juga cookies dia. Kan tebal nampak. So tanpa tengok masa lagi, jom kita makan. Tengok, dekat sini ada macam kacang-kacang sikit. Lepas tu ada kismis. So jom kita makan. Bismillah. Sedap. Tekstur dia lembut dan ada crunchy sikit. Aku rasa macam mungkin marshmallow yang digaulkan dengan biskut-biskut ni lah. Kan nampak macam biskut kan. So aku rasa marshmallow yang digaul. Lepas tu ditabur-tabur dengan kismis, dengan kacang apa ni dah. Aku rasa gitu lah. Sedap juga. Memang sedap benda ni. Satu lagi. Tekstur sangat sedap. Manis. Mengenyangkan juga benda ni. Aku makan 2 batang ni pun dah nak kenyang. So aku dah makan dah. Memang sangat sedap. Berbaloi lah korang try benda ni. So kalau kau pergi ke Thailand ke Padang Besar, korang wajib beli benda ni. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh bela YouTube aku ni sampai mana? Sampai 7 bulan. Assalamualaikum semua and bye.